Oi, kering ni nampak. Apa dah jadi dengan derong? Dulu dia lah yang berkata-kata. Tapi derong ni walaupun dia kata dia lost 60 pounds. 60 pounds tu lebih kurang 27 kilo. Tapi dia masih berotot. Kalau kita otot ke mana, lemak pula yang banyak. Habis melebeh kulit. Orang tahu kan otot kita ni makin tua makin hilang otot. Takut. Bila kita makin tua, otot makin kurang, makin hilang. Doktor panggil sarkopenia. Bahaya ke sarkopenia ni? Mau tak bahaya? Ni artikel daripada UKM. Kesan sarkopenia terhadap kesihatan kita, terutamanya selepas umur 30. Awak, penting sangat ke otot untuk badan? Mau tak penting? Otot lah yang mengawal metabolisme badan. Saya fikir tanpa otot, stamina tak ada, jalan slow. Sampai ada kajian mengatakan muscle menentukan hang ni panjang umur atau pendek umur. So, nak elakkan sarkopenia, cari susu yang tinggi protein, kalsium dan juga vitamin macam Marigo HL Advanced Super Milk. Apa beza susu ni dengan susu lain? Ni aku beritahu hamba. 56% lebih protein, 38% lebih kalsium dikomparekan dengan susu lain. Lepas tu lebih pada 9 vitamin untuk penjagaan otot dan juga tulang. Aku pun minum susu ni. Serius sedap weh. Siapa penggemar susu confirm suka dia. Bismillah. Ingat, mencegah tu lebih baik daripada merawat. Kekal aktif bersama Marigo HL Advanced Super Milk. Apa lagi tunggu? Pergi beli lekas kat supermarket terdekat.